Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 10.30 lah, kira pagi lagi dah. So aku hari ni akan ke Hong Leong Yamaha, Sungai Buloh, untuk satu majlis kata jamuan Hari Raya. Dan ada, semestinya ada launching lah, ada pelancaran jentera terbaru daripada Yamaha. Ada yang korang yang dah tahu, ada yang belum tahu jugalah tentang jentera ni kan. So jom kita sama-sama tengok. Doakan perjalanan aku selamat daripada Gombak ke Sungai Buloh, lebih kurang daripada Sungai Buloh ke Gombak lebih kurang dalam daripada Gombak ke Sungai Buloh lebih kurang dalam, aku rasa dalam 15 ke 20 minit. Okay, insyaAllah. Bismillah. So, aku rasa belum terlambat untuk aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga korang berbahagia, korang dapat berkat daripada Allah setelah sebulan berpuasa. Okay, so aku Robi 26 ni mungkin akan lebih aktif di YouTube ni. Mohon korang subscribe, like dan share channel aku, untuk aku bersemangat lagi untuk lakukan konten-konten di YouTube, selain daripada channel aku yang lain-lain lah. Okay, so jom. Macam sebelum ni ada yang tanya, ada yang komen dan ada yang PM dekat semua media sosial aku. Bang, kalau abang ambil gambar daripada dashboard cam macam ni abang gunakan kamera apa? So untuk aku memang keseluruhan aku punya sistem untuk action cam dan 360 aku gunakan GoPro. Untuk yang video yang korang tengok sekarang ni, aku gunakan GoPro Hero 13 Black. Dan aku attachkan juga dengan media mod daripada GoPro. So aku boleh attachkan kamera dan aku akan masukkan ke dalam helmet aku punya mikrofon aku. Jadi kualiti dia lebih kurang macam ni lah. So kalau korang nak tahu macam mana aku set up untuk kamera aku dekat helmet ni, kau boleh komen. InsyaAllah aku akan buat khas video untuk macam mana aku setting kamera dekat helmet dan juga mic dekat helmet ni. Okay, so kalau macam 360 aku gunakan GoPro Max 2. Dan juga untuk kalau ke jalan-jalan santai-santai aku gunakan GoPro Lead Hero yang terbaru, yang kecil tu. So macam mana, kau rasa view okey tak? So aku gunakan mode dia punya hyper, dia panggil hyper view. So hyper view ni sesuai lah untuk korang buat dashboard view macam ni, sebab ada wide dan korang tengok lebih puas lah berbanding dengan kalau kita pakai view yang biasa-biasa, dia just kecil saja. So ni aku gunakan hyper view, so dia lebih, aku rasa korang tengok pun lebih puas. Kita dah nak sampai dah dekat Hong Leong Yamaha. Kalau korang tahu, ini adalah dia punya pusat pemasangan. Dan juga Hong Leong Yamaha ni juga dia dah ada kafe dan juga dia panggil ibarat macam museum lah, museum motosikal Yamaha. So korang, dia open untuk semua. Dia panggil, aku rasa tak silap dia panggil Space Yamaha ke macam tu lah, lebih kurang. So dia mempamerkan motosikal-motosikal daripada era korang muda-muda dulu sampai sekarang, guys. So macam-macam lah, motor-motor limited pun kau boleh jumpa dekat sini. Kepada rider-rider semua, aku nak bagi pesanan lah, ataupun apa orang panggil, nasihat lah kepada korang, supaya lebih berhati-hati jalan raya. So aku amat terkesan dengan kejadian yang baru berlaku 2-3 hari lepas. Seorang rider ataupun seorang penunggang motosikal meninggal dirempuh oleh pembunuh. Bagi aku seorang pembunuh lah, pemandu mabuk, lelaki berbangsa India, dan telah merempuh motosikal daripada arah bertentangan. So aku rasa memang terkesan dan aku memang sangat marah dengan pemandu-pemandu mabuk ni, sebab kebanyakannya berlaku dan mengakibatkan kemalangan dan kematian kepada mereka yang langsung tak berdosa. Bagi aku yang langsung tak ada kena-mengena dengan situasi tu, dan nasib dan masa yang orang kata, masa dan tempat yang salah lah. Tu je, dan menyebabkan kematian
So aku memang sangat terkesan. So kita dah sama sedekahkan Al-Fatihah dekat arwah ni. Okay, amin. So kita dah sampai dekat Hong Leong Yamaha, Sungai Buloh, dekat Bukit Rahman Putra kalau tak silap. Okay, kalau kat sebelah kiri ni, kalau kau nampak motor-motor banyak ni, ini adalah diorang punya kilang ataupun plan pemasangan motosikal Yamaha CKD yang mana yang dipasangkan di Malaysia, diorang pasang dekat sini lah. Dan depan ni adalah diorang punya, yang aku katakan museum Yamaha tu. Dia panggil kejap, dia ada tulis. Okay, ni Yamaha. Dia panggil Komplek Hong Leong Yamaha. Oh, dia panggil Lifestyle Station. Aku nampak ni, Lifestyle Station. So jom kita masuk dalam. Event jauh sangat, dalam ni tak ada. Okay. Okay, kita dah sampai, dah parking. Mentang-mentang kita tak bawa motor Yamaha kan, dia suruh parking kat luar. Tapi tak apalah, ini ada event. Kita suruh minta parking kat dalam juga. So alhamdulillah. So depan ni ada motosikal yang orang pamerkan. Ada VMAX, ada Tracer. So mana tempat launching dia? Dalam ni so ni aku cakap museum Yamaha tu. So dah ada pamerkan motosikal daripada era dulu korang kecil sampai sekarang. So kita use dulu. Selamat Hari Raya. Ni orang yang selalu duduk kat tepi jalan nasi. Allah. Penunggu jalanan. Irwan Ahmad, enroll. Okey. Nombor 6. Tunggu jalan ni tak apa, jalan speed track. Oh, best ya? You group nombor 2. Group nombor. Sign dekat nombor tu je. Ini dia. Terima kasih. Okey. Kita group nombor 2. Hari sebentar. Memang lambat lah. Oh, hebat kita itu. Ya, berpegang. Okey guys. So, helmet kat sini, jangan curi, alif lalam khas. Ada bukti Okey bang. Okay, ni dah punya yang dipamerkan lah. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Okey guys, ni saya ada Hari Raya. Okey. Banyak guys, so boleh tengok kat sini. So, jimat Yamaha buat makan-makan kat sini je guys. So, engine boot pun ada, Cairel pun ada. So, motor idaman korang, Tenere 700 DK. Follow DK. Ada ya. Terang Raya. Ada ya. Race to refly bang. Kita ramai ya, dengan Julia ni, kita berpuwil, kita ada Naruto. Dah terpaksa bijak yang patut dengan kata dulu. Sebelah tu? Okay, kita ada sarapan pagi dulu. Sekejap lagi baru kita ada jamuan Hari Raya guys. Kita sodok dulu sebelum dia punya main event. Makan. Okey. Tak boleh je nak makan sarapan. Tak boleh dah. Apa pun boleh sarapan. Product launch and also to our Hari Raya Luncheon 2026. As we all know, ladies and gentlemen, Hong Leong latest product, but also to celebrate this meaningful festive season together. Today, also welcome for the official launch. We would like to invite our distinguished management, Mr. Loh Heng Choi, Mr. Shigeo Uchiyama, Mr. Tim Hu,
and Mr. John Lau. Please welcome them. Let's give them a big round of applause, ladies and gentlemen. Yeah. Woo! We are ready now, ladies and gentlemen. Get ready, yeah. Ada keluar main pula topi. Okay, media, sports members, semua sudah ready, yeah. Alright. The unveiling moment, ladies and gentlemen, right here live in front of you for the world to witness. Ladies and gentlemen, the unveiling moment has arrived. This is going to be amazing. Are you ready? Ada bunyi mana? Are you ready? Okay, at the countdown of 3, 2, 1, let's go. In 3, 2, 1, let's go! Woo-hoo! There we are, ladies and gentlemen. Congratulations to Hakam Yamaha Motor on the official launch of the all-new Yamaha Tenere 700. As a true no boundaries bike. The Tenere 700 is built exactly for that purpose. It is a machine that allows you to ride comfortably on highways, conquer gravel dirt and challenging terrain. Travel. Let's go, huh? Ladies and gentlemen, are you ready? Yes. Just now, media say is 65. 65. Okay, let's see. Let's see, ya. Okay, inilah dia unveiling moment, ha. Ya, macam mana? 65 tepat ke? Tak ada. Okay, ready. Ni 8. Ha? 8. Terbalik. Terbalik. Memang tu agak ada. Oh, 58. Okay, let me read it out. Sudah nampak. 5, 8, 9, 8. 58,998. Thank you. Alright, thank you Mr. Loh, thank you. Ladies and gentlemen, how about that? Wow! Woo! Congratulations, thank you. Ladies and gentlemen, harga RM. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. So aku hari ni dekat Hong Leong Yamaha, Sungai Buloh. Kita ada sambutan Hari Raya dan juga kita ada launching jentera daripada Yamaha. Jentera dia upgrade model lah daripada sebelum ni, iaitu Yamaha Tenere 700 2026. Nyatanya ada 4-5 penambahan cc terbaru dan harga dia memang menarik guys. Okay, jom kita tengok. Okay guys, ni dia dua model terbaru ataupun tak ada terbaru lah. Ini adalah upgrade version pada 2025 kepada 2026. Ini ada dua jentera yang sama, tapi ini adalah stok daripada kilang. Yang keluar dari kilang macam ni lah rupa dia. Dan yang kedua adalah ni dengan aksesori tambahan, dengan lampu dia, dengan dia punya ada crash bar dan lain-lain lah. So dia dah guna Buckbuster ni, memang menarik. Semua penambahan. Ini yang stok. Ini yang stok. Okay. So apa benda yang ada pada motor ni yang tak ada pada jentera sebelum ni, lebih kurang dalam yang aku nampak lah ada 5-6 benda. Satunya dia punya upside down ni, fork ni dia dah besar kan daripada sebelum ni kepada 43mm. Sebab tu dia ada juga dia besarkan juga dia punya screen monitor dia kepada 6.5 inci. Lepas tu kalau kau tengok lampu depan sebelum ni LED dia menggunakan lampu bulat, sekarang dia dah sedikit petak. Lagi apa lagi yang aku rasa dia dah upgrade, kalau kau tengok pada sini dia gunakan YCCT teknologi, iaitu throttle by wire. Jadi dia punya respon untuk throttle tu lebih smooth. Okay. So apa yang lagi yang ada pada jentera ni adalah yang lain semua lebih kurang sama lah. Ada jaket frame dekat double frame untuk dia punya swing arm. Okay. So jom kita tengok spek dia dan apa benda yang lain yang feature-features yang ada pada motor ni. Okay guys, kalau korang cari motor adventure yang betul-betul deal, ini dia Yamaha Tenere 700 versi 2026. Motor ni bukan sekadar nampak garang je geng, tapi memang dibina untuk jalan jauh, off-road dan apa-apa saja bentuk muka bumi dan cabaran. Okey, dari segi enjin pula, Tenere 700 ni datang dengan enjin 689cc
liquid cool, 4 stroke double overhead cam yang memang cukup padu. Kuasa maksimum dia sekitar 54 kW dan torque dia pula adalah 68 Nm. Memang cukup untuk korang nak panjat gunung-gunung ataupun jalan-jalan gravel lah. Okay, atau cruising jauh pun tanpa rasa semput. Yang menarik, enjin CP2 ni memang terkenal dengan karakter dia smooth tapi tetap dengan punch bila kau pulas throttle. Okay, kita masuk juga bahagian TFT dia 63 inci, siap dengan connectivity dan navigation. Maksudnya rak jauh pun tak perlu risau sangat lah. Kalau korang tak ada navigation system, kau boleh guna yang ada pada motor ni. Dan paling best, ABS dan traction control dia boleh adjust on the fly. Maknanya tengah jalan pun korang boleh adjust. Tekan je butang, terus ikut mod yang korang nak. Dari segi handling, frame jenis double cradle steel bagi balance antara strength dan flexibility dia. Okay, suspension dia pula dia gunakan fully adjustable. Depan upside down fork, belakang link type swing arm. Memang sesuai untuk rider yang suka setting ikut gaya tersendiri. Okey, tayar depan dia gunakan 21 inci, belakang 18 inci. Okey, setup klasik motor adventure. Maknanya jalan off-road boleh, memang makanan dia, jalan touring pun boleh. Design pula rally style, headlight yang ikonik dengan body slim dan tangki bahan api yang direka untuk kawalan maksimum. Seat height dia agak tinggi juga guys, 875mm. Tapi itu memang standard untuk kategori adventure lah. Motor-motor adventure biasanya memang 850mm ke atas. Ground clearance dia pun tinggi, jangan risau. Untuk orang rendah jalan-jalan bukit-bukit, jalan-jalan yang dalam hutan memang tak kena. Dengan berat sekitar 200 kg, tangki dia 16 liter. Motor ini cukup seimbang untuk long distance tanpa rasa terlalu berat dan juga terlalu ringan. Okey, kesimpulannya Yamaha Tenere ni bagi aku bukan motor untuk gaya semata-mata, tapi inilah motor untuk rider yang betul-betul nak explore dan jalan jauh, bukit-bukit dan sebagainya. Kalau korang juga jadi suka adventure yang sebenar, ini adalah pilihan yang aku rasa memang tepat untuk diri korang. Ini motor lain-lain. Test ride dulu Tenere 700 ni. So kita nak rasa experience dia macam mana. Dia punya line-line untuk grip tu kan, kat bawah. Mula aku nak kat bumper, tak nak keras kan, terlepas. Oh, dia punya tak jatuh kan. Nombor 6. Kau tengok nasi dia nak pakai nombor 1 je tu, lain tak nak. Okay, let's go. So, macam mana awak punya experience? Experience saya sangat sedap motor ni. Saya dah jumpa jiwa saya yang sebenar. Ya ke? Itu tadi awak cakap benda yang sama pada jentera yang awak pakai sekarang. Okey bang. Okay, kita ada beberapa jentera lah untuk test satu. View sudah? Belum? Ya ke? Tadi bawa apa? GT. So, ini Tenere. Ni lama punya. Ni sebelum ni punya kan? Daripada media. Okey. Yamaha punya media. Selepas tol Sungai Hospital, kita jangan speed dulu, dia nak ambil gambar. After the shoot, baru kita jalan. Boleh kan? Okey. Kita hold dulu lah, Follow saya. Okay, abang speed, saya speed lah. Okay guys, so ni dia Tenere 700cc 2026 dengan harga dia RM58,998. Jom kita test. Okay, tadi first round aku pakai motor ni lah, Tracer 9 GT. So motor ni pun bagi aku sedap, selesa kalau nak touring ataupun nak explore tempat-tempat. Cuma kalau untuk aku rasa dia terlalu overpower. Dia laju sangat guys. So aku rasa 700 ni aku rasa setakat dia aku rasa macam okey, tapi aku kena test dulu. Okay, kalau ngam, aku rasa ni motor yang akan jadi aku punya wishlist juga. Okay, untuk masa akan datang. Okay, jom kita test dulu. Aku dah ada 2-3 perkara yang aku nampak yang setakat ni ada pembaruan. Satu adalah meter dia besar sikit, 6.5 inci kalau tak silap. So dia ada ABS
kau boleh on off dekat sini. Waktu berjalan pun kau boleh off kan ABS ni. Mana tiba-tiba kalau masuk off-road kau boleh off kan lah. Okay, so yang lain kau boleh control dekat pedal meter ni, macam TCS ke dan lain. So ini dia punya paparan dia menegak. So ok juga. So ni dah macam biasa lah. Ni ada dia punya USB Type-C dekat sini. Ok, jom aku nak rasa experience ride dia pula. Ok, tadi kita ramai-ramai. Sekarang aku bertiga je. Aku, Nasi Haris, dan seorang lagi media daripada Kareta kalau tak silap. So let's go. Wah, tinggi dia lebih kurang CRF Rally aku sebelum ni. Ok, aku hujung kaki je. Tinggi aku 180. Aku je hujung-hujung. Kalau dua-dua kaki dekat atas jalan, suku lah, suku tapak kaki aku. Abang jalan dulu. Dia kita tunggu kita dekat tol Gamuda. Oh, saya tak tahu jalan bang. Tak ada, ya follow. Okay. So ni lah aku punya keadaan. Kalau tinggi 180, masih boleh lah. So kalau aku letak barang si kat belakang, dia lagi rendah. Dia ada mode dia. Kejap aku tengok mode dia kat mana. Oh ni dia punya signal. Mana mode dia? Oh di mode. Dia ada explore. Dia ada explore, dia ada TCS on, dia ada ABS on, explore 2. Ok, ni explore 2. Dia ada sport. Dia ada dua lah. Dia ada sport dengan explore. Ok, so kita pakai explore dulu. Aku rasa dengan dorang punya penambahkan ataupun upgrade kepada throttle by wire tu, dia punya respon untuk throttle ni memang smooth gila. Dia macam korang pakai skuter. Macam pakai skuter. Nampak? Shock. Dekat ringgam lah. Dia punya cockpit pun tak terlalu sarat. Just nice je. Okay, so let's go. Kita keluar pada Yamaha. Okey, jom kita jalan. Jalan yang sama. Tadi aku dah lalu satu round lah. Tadi aku bawa Tracer GT. Aku tak record. Sekarang kita pakai Tenere 700 ni. Baru aku record lah dengan dashboard cam ni. Jentera ni, Tenere 700 ni, dia beratnya 200 kg guys. Tapi bila korang duduk kat atas motor ni, korang boleh handle dengan, aku rasa tak berat 200 kg tu kau tak terasa. Sebab dia boleh nimble sangat, selesa. Kau nak seleko-seleko, seleko tajam ke, seleko besar ke macam ni, so dia memang selesa guys. Ni antara yang aku rasa macam, wah, ini boleh jadi motor kegemaran aku juga ni. Tapi biasalah, mencintai belum tentu memiliki kan. So kita boleh sadam azam lah. Tapi harga dia RM58,998 tu, aku rasa macam menarik juga harga tu. So apa kau rasa guys? So ok, so ni kedudukan aku lah. Kalau kat traffic light, kalau korang tak cukup tinggi, korang boleh turun macam ni lah, sebelah badan lah. Kalau macam aku cukup tinggi, aku boleh dua-dua belah kaki aku boleh kena kat atas jalan lah. So respon memang best lah, sebab dia 700cc kan. Sebelum ni aku pakai Rally 250 Honda tu, itu 250cc. Jadi aku nak compare pun macam tak adil lah, sebab itu 250cc kan. So itu single cylinder, yang ni 2 cylinder. So memang agak menarik motor ni. Consider kalau aku nak pakai satu lagi motor untuk touring, aku rasa ni aku boleh jadikan sebagai pilihan lah.
Dia punya top pun okey. Nak dapat 100 km sejam tu memang senang lah. Sekali pulas ni kau boleh dapat dah 100 km sejam. So kita dah sampai tol ni. Kita nak berhenti kejap, tunggu yang lain-lain dekat belakang. Kita try top speed dia pula. Berapa top speed dia boleh pergi? 130, 142, 158, 165, 166. Tengok nasi Haris speed kat depan tu. Kita test sekali lagi, test sekali lagi. Okay guys, kita try top speed ni. 164, 175, 181, 186, 185. Kita try 19, dapat tak? ...186 guys, 186. Berat aku 120 kilo. Tinggi aku 180. Berat 120, aku dapat 186 km sejam. Dia try hari sekali. 188. Gangguan. Tadi 189 guys. Oh, kereta banyak. So maximum speed untuk aku 189 km sejam. Cukup. So untuk aku memang lebih pada cukup lah. Untuk aku memang lebih pada cukup. 180 km sejam okey. Maksudnya 19 ke 200 tu. So aku punya aspiration pun macam motor adventure ni 18 maksimum. Aku letak maksimum aku 18 lah. Tapi tengok boleh pergi sampai 190 lebih. Aku macam ini lain macam. Okay guys, aku dengan Nasi Arif baru lepas tadi kelas group beracun diri sendiri sebenarnya. Itu yang masalahnya kalau kita selalu test motor, kita akan bukan meracun korang ni sebenarnya. Dia meracun diri sendiri juga. So tadi aku punya test menggunakan Power 2 Explore mod. Aku dapat maksimum 189, 190 km sejam. Itu pun sebab ada kereta banyak waktu dekat highway. Aku rasa mungkin boleh pergi lebih sikit. Tapi Nasi Haris dia try untuk gunakan mod power. Dia dapat 109 sport, sorry Nasi sport. Mod sport dia dapat 199. Dekat 200 km sejam kan. So bagi aku untuk motosikal yang segmen adventure touring ni 180 sebenarnya dah padu lah, dah cukup. Tapi motor ni dapat bagi aku 190 km sejam, 200 km sejam. So memang ngam. Aku rasa motor ni boleh jadi motor kegemaran aku lah lepas ni. Kalau ada duit insyaAllah kita akan usahakan Tenere 700 2026. Handling dia sangat nice. 180 tak goyang mat. Aku jangka kan 180 km sejam tu dia punya maximum speed dan motor tu akan bergoyang-goyang lah. So far tak ada. Aku tak jumpa benda tu dekat 700 Tenere baru ni. Okay, so aku rasa itu saja aku punya perkongsian untuk hari ni. So kalau kita dapat peluang try dekat luar ke, dekat keadaan sebenar off-road ke, insyaAllah kita akan buat konten lain. Okay, semoga korang semua dapat manfaat daripada video ni. Jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya tak patuh.